Itu dia dah dengar versi full Gelagat Raya. Melekat ke tidak? Hari Raya semua sedang semua sibuk berhias. Semua sibuk berhias. Lagi apa? Riuh rendah. Dia banyak ulang-ulang. Hari Raya. Nampak? Bila tuan punya lagu mengajar ya. Sebab awak suka-suka hati je tu call lirik. Kai dari tadi batuk. Sebenarnya di Perlis Kai kata panas ya Kai? Sangat panas. Piah dia Kai. Kalau nak tahu dekat sana, balik-balik sana kita walaupun buka aircon kat rumah tetap dia berkicap. Kat luar berlecak, tu panas. Kat luar lagi lah. Saya banyak orang kata bila dah masuk kereta and then keluar beraya and then kita masuk kereta balik untuk nak kurangkan peluh. Banyak spell kereta sebenarnya tau. Kita pusing jalan nak pergi beraya rumah kawan-kawan. Tak hujan ke Perlis? Dia hujan. Katanya hujan tapi tak hujan pun. Okey, dia hujan masa bulan puasa tu. Masa bulan puasa tu dia hujan. Dia kau-kau kan. And then bila dah tiba hari raya tu dia tiba panas. Tapi okey lah, saya suka vibe tu. Sebab masing-masing kita tengok kerenah masing-masing. Bila dah berpeluh tu buka itu dia memula pagi lawa semua kita sudah sampai pun ke mana? Dah balik tu dah macam apa dah. Dah tak rupa Kai Bahar lah. Sampai dah ke mana, songkok dah ke mana, memang barai lah. Aduh. Itu cerita. Dan dalam lagu raya Kai pun ada orang kata cerita pasal gelagat raya. Betul. Biasa mengemas, suami duk main TikTok. Tapi betul lah. Selalunya macam tu kita isteri yang beria-ia kemas tau. Tapi hakikatnya yang sedihnya dalam video tu hanya lakonan semata-mata. Kalau lah betul bestnya. Maksudnya bestnya yang ni lah gelagat suami isteri tu. Padahal tak saya tak buat apa pun. Kalau in real life tu saya balik beraya je. Yelah, mana tahu angan-angan tu akan jadi kenyataan kan. Sama-sama tak kisahlah berlakon pun asalkan benda tu jadi dalam tu lah. Kalau terjadi seronok tau Kai. Amin. Dalam rumah tangga macam tu tau. Dia kena tapi awak janganlah bermain TikTok kalau dah kahwin nanti. Saya nak main TikTok dengan bini saya. Taklah, maksudnya boleh main TikTok tapi buat kerja dulu Itu cerita yang ingin disampaikan dalam lagu raya Kai Bahar Gelagat Raya. Dan anda boleh tonton music video ini dah hampir 600,000 tontonan. Alhamdulillah. Okey, saya bacakan boleh Kai komen-komen? Boleh. Okey, dia kata terus on mood nak raya. Tak sabar nak raya bila dengar lagu Gelagat Raya dah. Betul. Raya dah. Gelagat Raya, mood lagu raya on. Merdu suara Kai, kita love. Alhamdulillah. Okey, lagi sedap lagu ni. Tak ada le sedih bila dengar lagu happy macam ni. Okey, so nak kata happy. Sebab Kai macam tak nak lagu sedih sebab Kai pun tak nak sedih-sedih. Betul. Orang kata untuk tahun ni saya kalau boleh saya nak elakkan daripada rasa mood sedih. Kita nak banyakkan kata happiness daripada orang kata kesedihan tu. So kita fokus kepada untuk orang kata orang-orang yang boleh dapat vibe ceria tu untuk nak menyambut hari raya. Hari raya ni kita kena gembira, kena orang kata saling bermaafan. Dah sudah cukup lah saya bersedih sebelum ni. Kita buanglah benda-benda tu. Nanti orang kata alah Kai over lah, nangis-nangis kan. So kalau kita nak elakkan benda tu, kita nak create keceriaan, kemeriahan pada hari raya tersebut. Okey, jadi nak happy, nak ceria, dengar lagu ni. Hari Raya semua sibuk berhias. Betul. Dah duit raya. Hafal pun. Tak baik tipu. Bagi betul-betul. Betul, bagi. Warga emak belum lagi. Suria Kurnia penuh makna. Tak lengkap raya kalau tak layan